Rasanya dia tak bagi bateri. Penutup tak ada, jadi aku tak boleh nak test, tak nak on, nak bayar terkampau lebih-lebih. Okey, ni rupa body dia, kita buat review je lah. Okey, D90 ataupun mana-mana kamera, okey, bila hampa on, apa try tangkap gambar, tak boleh tangkap gambar. Okey, biasanya jadi kamera yang sangat jarang pakai, banyak simpan atau berumur. Apa yang boleh buat, hampa boleh hantar aku. Okey, biasanya aku akan buka servis sekali check. Kalau kau check, kita tengok macam ni ya. Contoh kita bawa bateri, kita check macam tu, bila kita check. Tapi kalau tekan check secara betul, aku akan buka semua, check tengok dalam. Sebab apa? Hang buka semua, check tengok dalam, test apa semua. Dengan hang buat full service, okey, dia ada dua harga yang berbeza. Aku boleh untung dua, tapi aku tak buat macam tu. Aku ambil satu harga, aku buat dua-dua. Okey, hang suruh aku check pun aku servis, hang suruh aku servis pun aku sekali check. Okey, so satu harga je. Biasanya aku akan ambil duit siap-siap untuk kita buka servis dan check sekali. Okey, let's say lah kita buka servis check, dia okey, dia elok, hang tak payah bayar extra berapa dah. Tapi bila aku buka servis check, okey, yang ni ada rosak, kena tukar harga sekian-sekian, aku akan bayar ke owner kata nak tukar, baru owner kata tak mau tukar, kita tak tukar lah. Okey, so far yang ni mirror dia dah naik ke atas, kita boleh nampak dia punya shutter apa semua. Alright, kemudian dia ni sepatutnya besi tu aperture ni, Nikon dia ada satu besi kat sini, lentera gerak naik turun. Sepatutnya besi ni kat atas, besi ni dia kat bawah. Okey, so aku akan contact owner dulu dan sembang tengok macam mana. Kemudian aku akan kalau dia nak buat, kita kena buka servis check lah kan. Kalau dia tak mau buat, tapi customer ni return customer aku dah banyak kali hantar, tapi insyaAllah tak ada isu lah kan. Untuk 2025 D90 boleh pakai, tak boleh pakai, insyaAllah boleh pakai. Sebab apa? Dia antara kamera yang best. Alright, dia antara kamera yang best. Color dia, kemudian dia CCD, dia bukan CMOS. Dia ada body dia ada motor. Apa maksud body ada motor? Hang boleh pakai lens AFD. Ada setengah body, contoh D5000 D3000 series, hang tak boleh pakai AFD, hang nak pakai AFS, baru dia berjalan. Yang ni antara benda yang membuatkan harga dia masih kekal mahal, color dia masih cantik. Siapa-siapa yang ada D90 di rumah, dia bukan murah. Dulu masa dia keluar, body dengan lens 3799 masa aku beli dulu. Okey, bukan murah. Okey, masa dia keluar dulu, lah dia dah discontinue. Harga dia body saja plus minus 1000 1k. Hampa nak main harga untuk orang yang betul-betul minat vintage dan sebagainya, insyaAllah tak ada isu pun. Sebab dia nak kata senang rosak, dia tak mudah rosak sangat pun. Okey, cuma penjagaan kita jaga servis apa semua, insyaAllah okey lah kan. Yang lain-lain tak apa pun nak komen. Kalau hampa ada soalan fotografi, nak tanya, hampa nak servis, nak repair dan sebagainya, nombor aku dekat bawah, kat tepi kat atas. Jangan dok call biasa, jangan dok call dalam bentuk WhatsApp. Okey, hampa text ataupun voice message ataupun video message ke nombor aku, kemudian insyaAllah aku jawab. Okey, cuma cepat dengan lambat. Kalau kata aku lambat, hampa tunggu lah. Okey, relax lah. So kakak tu aku review ringkas ni, tak banyak sangat. Nak jumpa aku insyaAllah 8 pagi 5 petang, Isnin sampai Jumaat, boleh deal dengan aku di Hitam Penang. Kalau kata nak post 365 hari, boleh post insyaAllah. Okey, bye, salam.